Memang Nabi Muhammad tak pernah zikir hu, tapi dia tak pernah larang pun. Jawab lagu tu ikhwan, tanda apa? Betapa bodoh dan butanya hati orang tu tak kenal Nabi dia. Untuk apa? Untuk apa Allah hantar Nabi kalau bukan untuk ikut? Dan apa makna ikut? Makna ikut tu apa? Dia buat, kita buat. Dia tak buat, kita tak buat. Itulah makna ikut. Tak simple ikhwan, benda simple. Contoh-contoh simple. Di antara contoh yang dibawa oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Contoh-contoh simple. Apa dia? Kita wirid, lepas sembahyang kita dah baca wirid, Fatihah tak masuk dalam wirid tu. Oh, nak bagi tahu tu saja ya ikhwan. Menara berkembang KL tu boleh bergerak. Kita baca ayatul kursi lepas sembahyang sebagai wirid, tidak dicampur dengan perkataan wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tak. Ayat kursi macam Nabi sebut dalam riwayat. Apa itu? Sayyidul ayah, Nabi kata Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi dia start dengan Allahu la ilaha illahu, bukan dia start dengan wa ilahukum. Nak abang tu ikhwan. Boleh kena migraine, kembang otak kepala. Dan yang kita habaq, kita nak habaq yang Nabi punya. Kita bukan habaq harta pesakan nenek moyang kita. Dah. Kita nak habaq yang Nabi punya. Yang boleh kita cek, boleh kita buat bukti dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam azkar. Ada azkar ba'da salah ni. Kita panggil zikir-zikir rawatib yang mengiringi solat 5 waktu. Dan zikir-zikir yang tak kena mengena dengan solat 5 waktu, yang berkaitan dengan subuh, dengan tengah hari lepas subuh, waktu petang. Fatihah tidak dijadikan wirid. Fatihah disebut sebagai ruqyah. Ayat ruqyah. Imam Qurtubi masa dia sampai pada surah Fatihah, jilid pertama lagi, dia bagi 12 nama kepada Fatihah. Salah satunya ruqyah berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi dia tak termasuk dalam lepas sembahyang. Nak habaq tu kat Tok Imam, kita tak boleh abang. Tok Imam tu buat muka macam ikan curut. Bisa tengok ikan curut? Orang sini tahu ikan curut. Sini panggil ikan sarding. Kita belah sana kalau sarding tu kecil-kecil, mulut nanti panjang, itu panggil curut. Kalau sarding tu besar, panggil sarding curut.